Saya masih ingat anak pertama saya ni selang sebulan demam, selang sebulan tak sihat. Walaupun bila saya fikirkan balik kan, saya tak tahu apa kat mana silap dia sebab kita orang breastfeeding, fully breastfeed. Selang sebulan demam. Bulan ni demam, bulan depan sihat, bulan depan demam. Tak payah cakap lah, kita punya cuti kau 16 hari je, kau junior kan, baru habis belajar, fresh grad, 16 hari je cuti kau. Habis cuti tu dekat ni je lah gili-gili kita orang, apa, ambil EL. Dah melaluinya. Lepas tu Faham. hantar pengasuh. Hantar pengasuh pula. Pengasuh kalau rumah I tu rumah pintu tandas, pengasuh aku tu double. Pengasuh tu double pintu tandas. Dia lagi susah daripada I. Hantar pengalaman hantar kat pengasuh tu, sampaikan ada sekali tu pengasuh tu tak mampu nak bayar duit elektrik dia. 2-3 hari saya perasan saya hantar kan. Bila mak nok hantar, biasanya mak nok hantar ke depan pintu rumah. Tapi kali ni bila I nak hantar, dia tunggu depan jalan. Bila aku nak balik pun dia tunggu depan jalan. I rasa macam hari ketiga kenapa dia ni tak bagi aku masuk rumah dia lah. Sekali rupanya dah 3 hari anak aku duduk dengan dia. Bergelapan pakai lilin. Ini juga pergi TNB sambung sebab tak sanggup anak aku kepanasan.